Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Baik, ini adalah sambungan berkenaan huruf ra. Pada video ini kita akan membincangkan berkenaan sifat-sifat huruf ra. Yang pertama, huruf ra termasuk dalam sifat jahrun, iaitu jelas. Okey. Yang kedua, huruf ra termasuk di dalam sifat bainiyah ataupun disebut sederhana kuat. Yang ketiga, huruf ra bersifat mustafilah. Tetapi pada sesetengah keadaan huruf ra juga disebut sebagai tafkhim, iaitu tebal. Dan yang keempat, huruf ra bersifat infitah, iaitu terbuka. Yang kelima, huruf ra mempunyai sifat khusus bagi huruf ra, iaitu inhiraf, yang bermaksud lencongan. Dan yang keenam, yang terakhir, sifat khusus juga bagi huruf ra disebut sebagai at-takrir, iaitu yang berulang. Apabila huruf ra berbaris atau mati, ia akan disebut dengan dia tidak akan berlakunya hembusan angin. Disebabkan itu ia bersifat jahrun. Contoh ra, tidak akan ada hembusan angin. Kalau ada hembusan angin, kita letak tangan di hadapan, kita akan rasa angin keluar. Yang kedua, sifat bainiyah, iaitu sederhana kuat. Berkenaan dengan sifat bainiyah ini, huruf ra apabila ada tanda mati ataupun sabdu padanya, maka kita memerlukan sedikit bunyi, tempoh yang sedikit untuk membunyikan huruf ra tersebut. Sebagai contoh, Al-Kautsar ada seperti eko, bunyi yang sedikit, tidak terlalu panjang. Jadi bukan Al-Kautsar, bukan dimatikan terus. Begitu juga apabila huruf ra ada tanda sabdu padanya. Contoh dalam perkataan Ar-Rahmani. Ar-Rahmani, bukan Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Yang ketiga adalah mustafilah. Huruf ra pada asalnya tidak bersifat tebal, melainkan ia berbaris atas ataupun berbaris hadapan, maka ia akan bersifat tebal. Jadi sebagai contoh, apabila ra baris atas, dia akan bunyi ra, bukan ra. Begitu juga apabila ia berbaris hadapan, ru, bukan ru. Dan apabila ia berbaris bawah, semestinya ia bersifat asalnya, iaitu nipis. Huruf ra juga bersifat infitah, jadi ia terbuka, tidak seperti huruf-huruf yang bersifat itbaq, iaitu adanya pengumpulan suara di antara lidah dan lelangit. Sebagai contoh, apabila kita sebut huruf ra baris atas, ra, kita akan buka juga mulut kita, ya. Dan yang kelima, inhiraf. Inhiraf ini berlaku disebabkan makhraj huruf ra itu sendiri hanya di bahagian kiri dan kanan hadapan lidah tersebut, ya. Jadi bahagian tengah lidah masih lagi tidak melekat ataupun bersentuhan dengan lelangit. Jadi disitulah berlakunya lencongan, iaitu yang disebut dalam bahasa tajwid al-inhiraf. Al-inhiraf. Baik, yang keenam adalah takrir. Takrir ini bermaksud ulangan ataupun getaran. Seperti mana contoh bainiyah tadi, contoh yang sama bagi sifat takrir apabila huruf ra ini mati ataupun ada tanda sabdu. Ar-Rahmani, Al-Kautsar, ada takrir. Kalau dibaca dengan syadid, maka akan hilang takrir. Jadi sifat huruf ra tidak menjadi seperti sifatnya yang betul.